Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Habibul Crochet. Apa untuk video kali ini? Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan cara mengait tali beg 4 segi 2. Ini jenis kait tali beg 4 segi yang kedua lah, video kedua. Sebelum ni kawan-kawan boleh rujuk kat sini untuk video tali beg 4 segi 1. Cara pertama lah. Jadi untuk video kali ini adalah cara yang kedua. Dia ada sedikit kelainan bila kita kait kalau dibandingkan dengan tali beg 4 segi 1 tu. Tak jauh lah beza dia. Dan tu pun pada rakan-rakan dah. Hujung ni nak pakai cangkuk lobster swivel tu atau tak nak. Kali ni saya tak pasang. Ini untuk pusingan latihan saya. Kebetulan ada benang lebih, habis je benang tu. Okey, jom kita tengok apa yang perlu kita sediakan untuk video kali ini. Oh, sebelum terlupa, video kali ini saya tunjuk cara mudah saja, sebab ini betul-betul untuk tunjukkan kepada rakan-rakan cara mengait tali beg ni. Bukannya tali ni saya buat untuk saya guna pada mana-mana video ataupun mana-mana beg saya. Sediakan bahan asas sahaja untuk kait tali beg ni. Kat sini saya ada jarum kait 5.0 mm, penanda kaitan, juga benang kait pipi Cina saiz 3 mm. Kita akan mulakan dengan slip knot, dan hujung benang saya tak tinggalkan banyak ya kawan-kawan. Sebabnya yang ni saya tak pasang cangkuk. Slip knot ni sebagai chain pertama saya. Saya akan terus kait rapat ke slip knot ni. Sebanyak 3 chain ni dianggap chain pertama, 2, 3. Okey, dan kita akan bekerja di sini. Single crochet lah ni. 1, 2. Nampak kan kita rapat di slip knot. Okey, 2 kat situ. Balas balik di sini, 2 lagi, cukupkan 4. Boleh rujuk video saya yang lain dalam senarai main ni kalau nak pasang cangkuk macam mana. Ini kali pertama saya buat yang tak guna cangkuk. Kaitan kita yang ketiga kat situ, yang keempat di sini. Okey. Berikutnya, ini baru betul kita nak bekerja ni. Kita akan kait, kita nak guna dua-dua loop ni. Kiranya ini adalah front loop, ini back loop. Kita nak dua-dua. Jadi caranya, kaitan pertama kita kat sini ya. Ini kita akan letak penanda. Okey. 1 di sini. Ambil dua-dua loop tu. Single crochet. Okey, tandakan. Jadi ingat bila penanda sampai pada penanda ni, ini adalah untuk kaitan pertama kita lah. Bila kita kira 1, 2, 3, 4, satu balik tu dikedutkan yang betul lah. Kalau 1, 2, 3 tu maknanya ada yang tak kena lah tu. Okay. Ambil dua juga. Ada sedikit beza kalau dibandingkan dengan video saya tali beg 4 segi 1 tu. 1, 2, 3, 4.
Yang ni boleh tarik terus kalau kawan-kawan tak nak susah masa buat kemasan tu. Tapi kat sini saya tak tunjuklah kemasan. Tarik terus ke dalam. Dia akan berada di bahagian dalam tengah-tengah lah. Terus balik sampai di sini. Satu balik. Kaitan pertama lah tu. Kira je 1, 2, 3, 4. 1. Lebihan benang tu biar di tengah-tengah lah. Dua. Tiga. Kita teruskan lagi dan tengok ini kedudukan penanda kita yang pertama. Jadi terus kaitan satu kita, kaitan pertama. Tak kiralah berapa panjang yang kawan-kawan nak. Yang ni saya tunjuk demo cara kait sahaja. Tak adalah saya tetapkan yang ni berapa panjang saya nak. Cuma nak bagi kongsi dengan kawan-kawan je lah yang apa cara kait dia tu. Ini yang ketiga kat sini. Keempat di sini. Tekan satu balik. Ambil dua-dua. Okey. Jadi rasanya sampai situ kawan-kawan boleh faham kan? Jadi kaitlah seberapa panjang yang kawan-kawan nak untuk beg masing-masing. Bila dah kait, jangan lupa alihkan penanda. Okey. Sekarang saya ni di kaitan keempat dan alihkan penanda untuk memudahkan kerja mengait kita. Pastikan kira-kira kita tu betul lah. Alihkan dia ikut panjang kita. Kalau dah jauh kita tinggalkan penanda ni, alihkan dekatkan dengan jarum kait kita untuk kita kait. Kait lagi.
Baiklah, saya buat tak panjang ya, pendek saja dan kaitan saya berakhir seperti ini. Jadi kalau situasi sebenarnya, kat sini saya akan terus potong benang dan boleh selesaikanlah tarik benang ni, boleh selesaikan untuk slip-slip buat kemasan. Dekat kamu tengok. Ini penanda di kaitan 1 saya, ini adalah kaitan 4. Baiklah, rasanya kawan-kawan, itu sajalah video untuk kali ini. InsyaAllah ada masa lagi kita boleh lagi sama-sama belajar untuk kita kait dan apa sajalah berkaitan dengan kait crochet ni. Jadi harapnya kawan-kawan dapat menyiapkanlah, boleh siapkan tali bag ni untuk penggunaan, untuk jualan ke. Dan sampai situ, Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.